900,000 kuasa undi terletak di tangan anak muda negeri Sabah. Dan 200,000 daripadanya, anak muda ini tidak dapat pulang ke pangkuan keluarga, ke pangkuan negeri untuk memilih. Macam saya sekarang ini dah merantau lebih kurang 7 tahun negeri orang. Sekiranya lebih kurang 2 kali juga PRN Sabah, saya masih merantau di sini. Kira-kira tiket flight, kos saya balik ke kampung dan untuk mengundi, sekali balik saja boleh mencecah sehingga 2,000 ke 3,000 ringgit berkepala. Itu pun walaupun orang kata ada tiket subsidi, tetapi tetap tidak seperti apa yang saya bayar lah. Sekiranya lebih mahal, itu baru sampai ke airport, belum sampai ke rumah lagi. Ya, tahun ni 900,000 kuasa undi terletak di tangan anak muda negeri Sabah. 200,000 daripadanya, anak muda ini tidak dapat pulang ke pangkuan keluarga, ke pangkuan negeri untuk memilih. Walhal kuasa satu undi itu mahal. Betul? Saya boleh katakan kenapa orang di negeri Sabah boleh mengundi hanya dengan satu jari. Tetapi yang kami sebagai anak rantau di negeri Semenanjung ini mengundi dengan satu jari, tetapi dengan not ribuan ringgit sebagai galang gantinya. Saya rasa